Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua penonton di Saikon Unimas Official. Pagi ini kita akan bersama kembali dalam rancangan dalam segmen ABF, Bright Friday Inspiring Session. So hari ini kita akan bersama dengan seorang lagi figura kaunselor di section psikologi dan kaunseling Pusat Khidmat Pelajar. Apa khabar Puan Fauziah? Alhamdulillah. Beliau sihat alhamdulillah. Okey, beliau merupakan pegawai psikologi di Seksyen Psikologi dan Kaunseling Saikon, dan beliau telah berkhidmat selama 16 tahun ya Puan? Lebih 16 tahun. Beliau kembali atas sebab beliau baru je menghabiskan master beliau dalam bidang apa Puan? Bidang sarjana kaunseling kesihatan mental. Di mana? Di UPSI. Di UPSI. Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak. Okey. So hari ni apa khabar Puan? Merah hari ni sama warna kita. Sedondon. Kita masih beraya. Kita masih berada di dalam bulan Syawal. Okey, mungkin tak terlambatlah untuk kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin daripada kami mewakili Seksyen Saikon Unimas. So hari ni apa topik kita hari ni Puan? Topik kita berkaitan dengan minda juara. Minda juara. Ya. Okey, kalau kita nak cerita pasal minda juara ni banyak yang kita akan fikirkan. Juara mesti ada pertandingan ke, ada cabaran ke. So boleh Puan bagi tahu apa itu minda juara? Macam mana kita nak pastikan kita ni adalah mempunyai minda juara? Okey. Terima kasih Cik Siti Syafaria. Jadi sebenarnya topik kita ni ada satu topik yang sebenarnya penting lah. Okey, dan menarik juga khususnya kita kepada para pelajar kita lah di Unimas. Sebab dalam konteks minda juara merujuk kepada sikap dan pemikiran seseorang lah dalam menghadapi cabaran dan bagaimana ianya berkembang melalui proses tersebut. Okey, dia ada gabungan. Okey, minda juara ni dia kena ada gabungan dari segi ketahanan mental, keyakinan diri yang tinggi serta keupayaan untuk melihat cabaran itu sebagai satu peluang ataupun ada potensi untuk berkembang dan berjaya. Okey, sebab individu yang mempunyai minda juara ini dia percaya bahawa mereka ini mempunyai power lah, kuasa lah. Okey, untuk membentuk mereka punya takdir lah, nasib mereka, dan tidak mudah mengalah apabila berhadapan dengan kesukaran lah, cabaran. Okey, itu adalah kiraman takrif lah. Takrif apa tu minda juara. So kalau kita lihat dalam kehidupan kita seharian lah, memang kita akan menghadapi pelbagai cabaran. Betul. Dugaan, cabaran. Ada orang kata pelbagai ujian. Sebab satu orang lain ujian, lain cara kita berhadapan, lain caranya untuk kita menghadapi dan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Betul. So kalau dari segi pendapat Puan sendirilah, macam mana kita nak untuk menjadi seorang mempunyai minda juara, macam mana kita nak menghadapi cabaran tersebut untuk menjadikan cabaran itu adalah satu peluang? Okey. Sebab untuk kalau dalam maksud Cik Syafa tadi lah, macam mana kita nak menjadikan cabaran itu sebagai satu peluang lah. Okey, sebenarnya mengubah cabaran itu menjadi peluang memang sangat penting. Okey, sebab tidak semua orang akan melihat secara lumrah lah, dia akan melihat satu masalah, so dia akan terus feeling very down, very sad. Dia akan lihat hidup ini sebagai tidak adil, rasa macam hanya dia sahaja yang bermasalah. Okey, jadi orang individu yang mempunyai minda juara ni, dia akan melihat kesulitan yang dihadapi, permasalahan yang dihadapi itu sebagai cabaran dia untuk menjadi seorang yang lebih baik. Okey, dia akan cuba berusaha untuk
meningkatkan keyakinan diri dia. Okey, apabila berhadapan, secara tak langsung dia punya keyakinan diri, ketahanan diri dia, macam mana dia menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapinya. Okey, dia akan jadi lebih berkembang. Okey, daripada melihat kegagalan itu sebagai penghalang, mereka akan melihat sebagai satu feedback yang penting, yang berharga untuk mereka jadi lebih baik. Okay, contohnya lah, katalah pelajar, dalam konteks pelajar katakan dalam minggu lepas duduk peperiksaan, mungkin ambil quiz, tapi dia fail. After that, tahu keputusan mungkin tak baik, mungkin mengalami kegagalan lah. Okay, dari situ dia akan tahu dia gagal sebab apa. Mungkin sebab dia tak dapat fokus, ataupun dia memang tak belajar, dia malas nak belajar. Dan dari situ certain topik yang soalan-soalan topik kuis yang telah keluar. So dekat situ, kalau dia nak menjadi seorang yang lebih berjaya, dia kena boleh tengok balik lah, ulang kaji balik, dan perbaiki kelemahan-kelemahan yang dia rasa boleh membantu dia mencapai kejayaan untuk semester akhir. Itu. Sebab kadang-kadang kita lihat lah, pelajar kita bila dapat contohlah macam exam, dapat keputusan, kadang-kadang ada yang down sampai berminggu-minggu, sampai mengganggu kerja harian. So adakah itu ciri-ciri yang boleh bukan ciri lah, maksudnya adakah itu satu perkara yang tidak berapa bagus untuk pelajar feel benda tu lah, feel benda tu. Kalau kita secara jumlahnya, apabila kita berhadapan dengan perkara-perkara yang menyedihkan, of course kita mesti sedih lah, takkanlah kita nak ketawa. Okay, apabila kita rasa down, so kalau sebagai kaunselor lah, saya rasa kita kena beri peluang kita untuk merasai that feelings. Bukan menafikan saya rasa sedih, saya rasa marah ke, ataupun saya rasa macam tidak berpuas hati pada diri sendiri lah. Okay, kita kena buat refleksi kenapa kita merasai that feelings. Dan kemudian untuk orang yang mempunyai minda juara ni, dia tak boleh berlama-lama dalam kesedihan tersebut lah. Kalau rasa macam terlalu lama sedih, kita kena bangkit balik dengan lebih cepat. Okay, maksudnya dekat situ, ciri-ciri orang yang mempunyai minda juara ni, dari segi ketahanan diri dia cepat pulih lah, berbanding orang yang sentiasa berada ataupun memikirkan permasalahan. Contoh yang tadi lah, yang fail tadi kan, seminggu-minggu, 2-3 sampai berbulan-bulan rasa sedih, tapi dia tak nampak apa dia punya effort to do better after that. Dia si nampak jalan. Okay, jadi orang yang mempunyai minda juara tu, dia akan lebih macam, dia tahu dia telah mengalami kegagalan, so dia bangkit balik. Bukan nak menafikan kesedihan, memang dia akan sedih, tapi melihat dia dari sudut yang positif lah. Okay. Itu kalau kita cerita pasal akademik, lebih kepada akademik. Tapi kalau kita lihat sekarang, kita tengok perkara-perkara yang berlaku sekarang now, lebih kepada percintaan, lebih kepada kekeluargaan, masalah. Sebab kadang-kadang ada sampai bukan berminggu-minggu, kadang-kadang dia berdendam sampai bertahun-tahun. Kalau ada isu-isu yang berkaitan dengan family, isu-isu dengan orang terdekat, dengan kawan, dengan siapa-siapalah, biasanya dengan manusia. Yang akademik, kita memang kita tahu akan ada yang cepat pulih, tempoh pun sekejap je, kadang 2-3 hari, lepas tu happy macam tu kan. Tapi kalau bila berkaitan dengan manusia, dia akan mengambil masa yang tempoh yang agak lama. So macam mana tu Puan? Kalau dalam konteks ahli keluarga, okay, macam Cik Syafa tadi beritahu lah, apabila dalam konteks keluarga, memang adalah lingkungan yang memang kita tidak dapat lari. Okay, kita akan sentiasa berjumpa, hubungan darah yang sama, adik-beradik kan, ibu bapa. Okay, jadi benda tu memang akan memberi pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Okay, dan dalam kita nak menambah baik ataupun membaiki perhubungan, okay, akan mengambil masa lah. Okay, mengikut kita punya
keberatan isu satu, keberatan isu. Kalau isu yang tidak terlalu sensitif mungkin kita akan rasa macam kita senang nak move on. Tapi ada setengah pelajar dia mungkin merasakan isu yang dihadapi adalah isu yang sangat berat sehingga isu yang menjejaskan dia punya credibility ke ataupun maruah dirinya ke. So dia akan memberi impact kesan yang berpanjangan kepada diri lah. Okay, jadi dari as a view as a counsellor, biasanya kita memang have to explore more lah, have to explore more together with our client lah. Okay, dekat situ kita boleh bincang bersama-sama lah macam ni caranya untuk kita bantu pelajar supaya dia dapat menangani handle the issue, isu yang dihadapi. Sebab setiap permasalahan yang dihadapi ni bukan ada satu cara je. Betul. Yang mesti ada banyak kaedah yang boleh diguna pakai lah. Kalau tak ada plan, kalau plan A tak jadi, plan B. Kalau plan B tak jadi, plan C. Dia perlu ada sebab kadang-kadang bila okay, mungkin agak ni sikit lah, kita keluar sikit daripada ni kan. Kadang-kadang kita lihat bila ada plan, memang kita ada orang jenis dia akan buat plan A, plan B, plan C. Ada jenis orang dia tak ikut pun plan tu, dia redah je, macam tu. So adakah itu boleh memberi memberi pengaruh kepada keputusan-keputusan yang seseorang itu untuk membaiki diri ataupun menambah baik dirilah. Sebab kadang-kadang plan-plan ni kadang-kadang ada yang tak jadi. Ada orang setengah dia kata alah tak jadi, tak apalah, terus give up. Ada orang okay tak apa, ada plan lagi ni, ada plan lain ni, so kita teruskan. Tapi macam mana yang tak nak teruskan tu, yang give up tu? Kalau kita tengok pada ciri-ciri orang yang mempunyai minda juara lah, selain mempunyai ketahanan diri yang tinggi, biasanya mereka akan fokus kepada penyelesaian. Okay, maksudnya mereka ni akan cubalah mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Biasanya dia akan terperangkap dalam masalah tadi lah. Okay, contohlah kalau konteks pelajar, okay, saya ada masalah kewangan, okay, sehingga saya tak dapat nak belajar dengan baik. Jadi mereka takkan melihat pada masalah kewangan semata-mata, tapi macam mana nak overcome, menyelesaikan isu kewangan tadi. Ada pelajar dia pergi dapatkan bantuan dengan Seksyen Kebajikan Pelajar. Okay, ada yang pergi usaha kerja part time. Ada yang pergi cuba dapatkan beasiswa dan sebagainya. Jadi orang yang mempunyai minda juara ni dia tak akan berhenti pada satu tahap. Okay, dia kalau berputus asa itu bukan lagi dalam ciri-ciri individu yang berminda juara tadi lah. Dan sebenarnya mereka akan sentiasa optimis lah, berfikiran positif yang bahawa mereka sebenarnya mampu untuk berjaya. Yang bagi sebenarnya adalah sangat penting. Sebab itulah kita katakan minda juara. Minda juara. Sebab dia bukan seorang yang cepat putus asa untuk menghadapi sebarang ujian ataupun sebarang dugaan yang datang. Sebab kadang kita tahu betapa kerasnya dunia ini. So kita kena menghadapi dengan minda yang keras jugalah. Maksudnya kita kena keras untuk menghadapi liku-liku kehidupan kita seharian. Tak kisahlah dalam akademik ke, ada setengah pelajar dia bekerja mungkin dengan klik dia ke apa semua kan. Kita tak tahu macam mana dia punya ni cara dia untuk menghadapi sesuatu permasalahan. Okey, selain pada yang Puan bagi tahu tadi, ada tak ciri-ciri lain yang perlu pelajar ataupun para penonton yang sedang menonton sekarang ni, apa selain pada dua tu, ada lagi tak ciri-ciri yang perlu kita tanamkan dalam diri kita? Yang seterusnya ada setambahan lagi dua lah. Yang seterusnya adalah keinginan untuk sentiasa belajar. Okay, maksudnya dia tidak akan merasa selesa dalam cakap comfort zone. Sentiasa rasa macam nak mencuba benda baru, mencari ilmu baru dan melihat cabaran itu sebagai peluang yang menambah diri baik. Menambah baik dirinya. Okay, dan kemudian mesti ada keberanian lah. Okay, apabila dia berani untuk mengambil risiko
yang cakap keluar daripada zon selesa. Contohnya lah sebagai konteks pelajar lah, bukan sekadar belajar semata-mata duduk di kolej kediaman buat assignment, tapi join aktiviti yang ditawarkan di fakulti ataupun di hal ehwal pelajar lah. Contohnya pergi ke overseas, ke ikut program Mobility. mobility program. Sukarelawan. Sukarelawan. So give chance to ourselves lah untuk improve, belajar skills baru. Itu je pun. Setakat ni itulah. Banyak sebenarnya ciri-ciri, tapi itu adalah yang perlu kita ni lah, kita terapkan dalam diri kita. Bukan sahaja pelajar, so sebagai seorang individu, bukan pelajar saja, sebagai individu kita perlu terapkan nilai-nilai ataupun ciri-ciri tersebut untuk kita menghadapi sesuatu isu ataupun permasalahan hidup ini. Sebab hidup ni, kita selalu kata hidup ni keras. Okey, kita tahu dalam kita menghadapi dunia yang penuh cabaran ini, memang kita akan berhadapan dengan satu kegagalan. Ada orang dia mengambil kegagalan itu sebagai satu batu loncatan. Ada orang dia ambilkan kegagalan itu adalah kegagalan selama-lamanya, tak boleh pulih pun. So macam mana tu pun? Okey, kegagalan ni sebenarnya adalah penting lah sebenarnya. Salah one part of kita punya proses pembelajaran. Dia akan menjadi macam cakap cikgu, guru lah. Guru yang paling berharga daripada kita. Guru pengalaman. Yes, guru pengalaman. Yang mana yang membentuk kita punya minda juara tu. Okey. Sebab dari situ kegagalan yang berlaku tu, kita dapat kenal pasti kita punya kelemahan, macam mana cara kita nak memperbaikinya lah. Contohnya apa yang tidak berkesan yang berlaku, kenapa benda ni, kegagalan ini terjadi kepada kita. Okey, kemudian kita kena sesuaikanlah pendekatan yang kita guna pakai, dan insyaAllah dia akan jadi lebih baik. Okey, dengan sikap yang betul juga, disiplinnya. Okey, kemudian kegagalan ni boleh menjadi batu loncatan lah untuk mencapai kejayaan yang lebih besar. Maksudnya kita gagal sekali tu bukan kita gagal selama-lamanya. Yes, betul. Sebab kita kadang-kadang kita anggap gagal tu macam punah dah harapan. Tak ada benda nak dibaiki lagi, tapi sebenarnya boleh. Setiap kegagalan itu akan memberi satu pengajaran dan pengalaman hidup kepada diri kita lah, terutama sekali kepada pelajar. Sebab dalam dunia sebagai seorang pelajar ni sebenarnya gembira, sebenarnya seronok, bukan gembira, seronok kita sebagai seorang pelajar. Kalau kita ada peluang. Yes, betul. Kita enjoy setiap proses kita belajar di universiti. Betul. Tak lama pun, dalam 3 tahun 4 tahun macam tu. Maksudnya lepas tu kita akan masuk kepada alam pekerjaan. Betul. So kita dah tak ada lagi berada dalam dunia pelajar, dunia sebagai pelajar lah. Tapi itulah kita orang, dunia belajar ni dia akan imbas kembali. Dia akan flashback. Oh ya, aku sip belajar dulu. Belajar benar-benar. KLMJ. Okey. So kita sebagai dalam macam puan sendirilah sebagai seorang kaunselor, kadang-kadang berhadapan dengan klien-klien yang tak boleh nak, ada setengah orang dia tak boleh nak, kita susah nak ubah, bukan nak ubah cara fikir dia lah. Sebab kadang-kadang kita nak ubah cara fikir orang ni memang ambil masa lah. Betul. So macam mana puan berhadapan dengan klien ataupun berhadapan dengan pelajar-pelajar yang berjumpa dengan puan untuk kita nak atur dia punya mind setting ni? Okey. Itu mind setting lah, maksudnya penstrukturan semula kognitif. Yes. Pelajar ni. Biasanya memang kita bahasa orang ni lain sikit. Biasanya memang kita akan buat lah salah satu intervensinya lah, sebab kita nak mengajar pelajar ni supaya dia tidak melihat sesuatu yang berlaku itu terus kepada dalam konteks negatif sahaja semata-mata. Okey, sebab kita tidak, kalau boleh tak nak melihat kritikan yang diberi oleh pensyarah kepada dia, kawan-kawan, keteguran dia kan, dia lihat sebagai satu ancaman, tapi sebenarnya satu peluang untuk dia supaya dia boleh pertingkatkanlah, perbaiki diri. Sebab kadang-kadang
kita kurang juga membuat refleksi diri. Kita tak tahu. Betul. Kita tak tahu mungkin apa kelemahan yang sedia ada. Mungkin kita akan rasa macam kita sentiasa betul. Jadi apabila klien ini datang, kita akan tengok the whole dia punya isu dia, apa yang telah berlaku dan bagaimana kita akan bantu kita nak framework balik semula dia punya kognitif tu, pemikiran tu. Ubah dia punya menjadi yang negatif menjadi yang positif, sebab dari segi pemikiran dia akan mempengaruhi dia punya tingkah laku. Betul. Kalau kita fikir kita seorang yang contohnya yang tidak cemerlang, automatically kita akan rasa macam kita hilang keyakinan diri, kita malu berhadapan dengan orang, kita rasa macam serba segi kurang. Walaupun sebenarnya orang melihat kita seorang yang biasa macam okey, tak ada masalah, tapi once mindset kita dah negatif, totally kita akan melihat seolah-olah dunia pun melihat kita negatif. Okey. Faham je. Faham. Kita yang faham, tapi kadang-kadang ada orang kita cakap sepatah pun kadang betul ke ni? Tak faham kita lah. Tak nafikan lah. Memang kita memang tak ada. nafikan. Maksudnya bila pelajar berjumpa dengan kaunselor, doesn't mean that only one time you see counselor terus settle your problem, your issues. Betul. Tak sebenarnya. Kita memang ambil masa lah nak memahami betul-betul supaya apa pendekatan ataupun intervensi yang kita gunakan untuk membantu dia, memberi supaya dia dapat guna pakai teknik-teknik yang kita bincangkan tu dalam sesi tu, dia boleh apply in dia punya kehidupan. So mungkin ni soalan boleh kata soalan terakhir kot. Soalan terakhir. Apa orang tua dah belalak indah belalak. Macam ni macam manalah kita nak ada tak strategi untuk menjadi minda apa tu? Juara. Minda juara. Minda juara. Lupa indah dah. Juara. So macam ni macam mana strategi kita untuk daripada cabaran itu, satu cabaran untuk ditukarkan menjadi satu peluang. Yang pertama sekali supaya jadi minda berjaya lah. Yang pertama sekali tadi adalah penstrukturan semula kognitif kita tadi lah, yang kita bincangkan tadi lah. Maksudnya kita kena set our mind dulu, apa yang kita mahu, tapi positif lah, mesti positif lah, supaya kita ada mengambil tindakan tindakan yang positif kemudian lah. Seperti yang kami madah tadi, maksudnya cara kita melihat sesuatu perkara sama ada dari sudut positif, memberi kebaikan, ataupun kalau sudut negatif kita akan sentiasa rasa macam semua asyik okey, semua asyik betul. Daripada melihat sebagai ancaman, kita nak lihat sebagai peluangnya untuk kita berkembang lah, perbaiki diri lah. Yang kedua, maksudnya lebih kepada penetapan matlamat lah. Amat penting untuk pelajar tetapkan matlamat supaya kita tahu apa hala tuju kita. Maksudnya pastikan matlamat tu adalah spesifik, boleh diukur lah. Contohnya macam kalau spesifik katakan semester tu mesti dapat 4.0 ataupun 3.5 lah. Jadi satu yang benda kita boleh ukur lah, measurable. Macam ni cara ukurannya melalui peperiksaan yang diambil lah, dan juga kita menghantar tugasan-tugasan assignment semua, dan pastikan yang achievable. Achievable tu benda yang boleh dicapai lah. Kalau berdasarkan kemampuan kita memang dapat mencapai pointer yang kita targetnya. Kalau lah pointer kalau terlalu rendah lah 2.3 tiba-tiba nak dapat 4 pointer, mungkin agak macam susah untuk seseorang yang nak mencapai, rasa macam reasonable. Mungkin yang boleh rendahkan sikit yang punya target tadi adalah sasaran tadi, matlamatnya. Supaya yang rasa macam tidak terlalu membebankan. Dan kemudian mesti relevan lah. Relevan lah tadi lah. Kalau terlalu membebankan, bukan je memberi kesan cakap yang si bagus, macam mendatangkan
rasa stres lagi kepada yang pelajar tadi. So akhirnya yang terakhir sekali adalah dari segi masa lah. Pastikan dalam tempoh masa ya, kalau kita cakap semester, untuk satu semester kita letakkan sebagai contohnya dalam masa 6 bulan lah, kita belajar satu semester 6 bulan atau 4 bulan ke 6 bulan lah. Pastikan dalam tempoh yang ditetapkannya kita akan cuba fokus untuk mensasarkan pointer yang kita mau. Okay. Dan bila macam saya pada tadi lah, bila ada hala tuju, tahu apa nak capai, tahu nak buat apa, maksudnya seolah-olah kita memang bangun tidur sedar arah tujuan lah. Pergi kelas semata-mata without any specific reason. Matlamat. Betul. Dan seterusnya dari segi sokongan orang-orang sekitar kita lah. Okay. Kita kena cari orang yang mempunyai positive vibes tu tadi. Okay. Dan menyokong apa yang kita impikan lah. Okay, sebab contohnya kalau kita jumpa orang-orang yang sentiasa memahami kita, yang menyokong kita, kita akan rasa macam kita sentiasa ada kebersamaan itu. Kita tak rasa seorang-seorang, kita tak rasa lonely. Sebab apabila kita rasa seorang-seorang, kita mudah ada rasa macam cepat nak putus asa. Betul. Sedangkan sebenarnya contohlah ada pelajar rasa pointernya bit drop sikit lah. Okay, tapi masih dalam kategori pelajar cemerlang lah. Okay, tapi yang rasa very sad. Tapi sebenarnya ada pelajar lain, bila ada kawan-kawan, dia jadi tempat berkongsi cerita. Berkongsi cerita, berkongsi rasa. Okay, dari sana boleh bertukar-tukar pendapat. Belajarlah macam ni cara pelajar lain nak improve dari segi aspek akademik ke, ataupun yang bukan akademik ke. Jadi dia banyak boleh belajar pengalaman daripada orang lain. Okay, dan kemudian yang terakhir lah, yang terakhir Kali-kali terakhir. teknik yang terakhir sekali adalah pembelajaran berterusan lah, continuous learning. Untuk orang yang mempunyai minda juara tu biasanya sentiasa mencari ilmu dan kemahiran baru supaya yang dapat melengkapkan dirinya lah, supaya jadi lebih baik apabila berhadapan dengan cabaran. Kalau macam pelajar lah, ikutlah kursus tambahan ke untuk contoh kalau yang rasa lemah dari segi aspek komunikasi, soalnya akan ikutlah kursus tambahan dari segi aspek komunikasi. Cari skill-skill yang ada. Cari skill-skill yang ada. Even kita sendiri pun sama je lah. Betul. Walaupun dah bekerja dalam berbelas tahun, tapi kita ambil peluang cari tambah ilmu di dada tak tadi. Yang penting adalah skill skill kehidupan. Ya, betul. Okey. Kita pun berada di penghujung rancangan lah, di penghujung segmen. So ada tak kata-kata akhir pada puan ataupun ada nasihat kepada pelajar-pelajar kita? Sebab kita sekarang ni pelajar dah nak hampir-hampir nak menduduki peperiksaan. Tak lama lagi sebenarnya ni, menghitung hari kata orang. So ada tak kata-kata akhir? Okey. Untuk minda juara ni biasanya dia tidak dibina dalam sekelip mata. Okey, tidak akan dalam sekelip mata itu jadi saya seorang yang mempunyai minda juara lah. Okay, sebenarnya memerlukan latihan yang berterusan dan kesedaran diri lah. Kita rasa kita nak improve. Okay, jadi kena sentiasa kita membuat refleksi diri lah. Pastikan kita sentiasa membuat refleksi diri untuk faham diri kita jadi dengan lebih baik. Jadi dari apabila kita dah faham kekuatan kita lah dan kelemahan kita, kita tahu macam mana kita dapat bertingkatkan potensi kita, nak perbaiki kelemahan diri kita, kita akan jadi seorang yang lebih berfikiran terbuka. Okay, dan kita rasa keyakinan diri kita pun dapat meningkat naik lah. Meningkat naik secara tak langsung. Kita akan sentiasa bersyukur. Okay, apabila dalam satu keadaan kita akan rasa kita sentiasa fokus pada benda yang positif pada diri kita ataupun yang berlaku daripada sekeliling kita lah. Okay. Saya akan tanamkan dalam diri lah.
Okey, ada lagi ke Puan? Itu sajalah. Itu saja. Itu sajalah. Ringkas tapi insya-Allah padat lah. InsyaAllah. So, kita kena fokus, kita kena mindset kita kena ni lah. Kita kena setting awal-awal lagi. Kata orang niat tu pun kena betulkan jugalah supaya kita berjalan dengan lancar kata orang dalam hidup inilah. Sebab kalau niat betul, kadang-kadang di pertengahan jalan pun kita akan menghadapi perkara-perkara yang kita sebenarnya tak nak benda berlaku, tapi benda tu berlaku juga. Tapi kena patah balik lah apa niat kita sebelum tu. Okay, so kita dah berada di penghujung rancangan tu. Memang dah berakhir pun di penghujung rancangan kita, segmen kita A Bright Friday Inspiring Session. So insyaAllah kita akan bertemu lagi bersama dengan tetamu-tetamu jemputan kita, figura-figura yang mungkin yang akan berkongsi banyak topik yang kita akan kongsikan bersama dengan anda semua. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye.